Jadi hakikat dia hari ni, harga barang naik, salah siapa? Salah kita sendiri. Sebab apa? Sebab kita support. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, selamat berpuasa semua. Semoga dalam redha dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okeylah, jadi aku sajalah tengok ada masa sedikit ni, aku tengok scroll media sosial. Jadi aku ternampak ramainya orang mengeluh, pembeli mengeluh dekat bazar Ramadan, kata harga barang naik mendadak. Apa ce? Jadi aku ternampaklah satu benda ni dekat media sosial lah. Jadi aku tengok dekat Malaysia Networks. Jadi dia kata apa? Lama tak beli ayam golek, terkejut juga harga RM RM28 hingga RM32 seekor sekarang. Mahal lah, kan mahal. Okey, lepas tu aku tengoklah komen-komen. Jadi kita nak tengok macam mana keadaan umat hari ni kan. Jadi aku nampaklah seorang ni dia komen, orang paling seronok time harga barang naik adalah peniaga. Tak payah sembang play victim, sebab bila harga naik, peniaga boleh lambung harga tinggi-tinggi. Harga barang naik tak sampai RM1, tapi harga makanan naik sampai RM3. Contoh gula naik 30 sen sekilo, harga teh ais terus jadi RM8 dari RM5. Ni harga bazar. Kalau harga kedai dari RM2.50 jadi RM3.50. Tapi bukan semua peniaga macam tu, tapi majoriti macam itu. Adakah betul? Exactly betul lah. Harga barang naik sedikit je, tapi bila mereka jual, harga barang melambung. Masa inilah mereka nak mengaut keuntungan. Tapi yang tersepit dia siapa? Mereka orang-orang yang susah, orang yang berkemampuan tak ada masalah. Tapi sekarang kita kena fikir, ramainya orang yang miskin. Ini yang kita kena risaukan. Okey, jadi aku tengok lagi komen. Nasi ayam pun sama, ayam kecil RM10. Lepas tu aku tengok lagi bawah dia, rugi makan nasi ayam, lebih baik simpan untuk top up internet, nanti nak komen internet tiada. Tak ada kena-mengena. Okey. Okey, jadi lagi mahal dari kedai nasi ayam Camca kat Teluk Intan baru RM7, rasa pun padu. Itu kat kampung. Bro, itu kat kampung. Itu luar pada bandar. Ini sekarang ni kat KL ni. Dan aku pasti orang ni dia, yalah sebab media sosial ni banyak orang yang bekerja di dalam belakang tabir ni. Kebanyakan mereka ni akan bekerja dekat KL. Okey. Dia kata masak je lah macam-macam. Lepas tu kau duduk daerah mana ni? Lain macam je. Orang-orang daerah kau tamak haloba. Sini masih RM6, RM7. Santan dah mahal lah Min, dia beritahu. Lepas tu lagi aku tengok lagi. Saya dah bertahun tak jejak kaki ke bazar Ramadan. Tak berbaloi dengan harga barang. Dah lah terpaksa berpanas berhimpit dengan bau yang meloyakan. Tambah pula dengan tontonan bonggol-bonggol free yang mengurangkan pahala puasa. Lebih baik masak kat rumah je lah. Lepas tu lagi aku tengok, jangan salahkan peniaga, salahkan kerajaan yang memimpin sekarang ini. Undang-undang kan dia buat, pemimpin mengong, dia kata. Saya lalu je depan tempat ayam golek tu, cukup 10 round saya balik rumah. Goreng telur and standby kicap, selamat RM28. Tak percaya, cubalah amalkan, jimat duit belanja. Okay, memang betul. Kejap lagi aku ulas. Sedangkan ayam seekor yang belum masak saiz besar pun harga dekat RM40. Ini kan pula ayam dah masak walaupun saiz kecil. Sianya beli ayam seekor RM40. Ni mesti orang have lah ni. Dulu ada satu ungkapan Melayu saya pernah dengar, gula naik harga, jangan makan gula. So makan je lah. So makan je ni, harga ayam mahal, jangan makan ayam. Saja panas lain. Okeylah, harga seekor macam tu. Rasanya sama je dulu pun kat Kuantan lah. Semoga dia betul-betul. Okey, lagi apa lagi dia kata? Ayam mentah seekor pun RM20 lebih seekor. Kalau yang kurus-kurus dapatlah RM12. Tu yang mentah. Buat sendiri, perap sendiri. Fry di sini. Murah sekarang. Yang besar tu harga bawah RM10 je. Ada lagi satu benda ni aku nak bagi tahu. Jadi aku tengok kat sini, dia kata, Assalamualaikum, di sini saya ingin nyatakan rasa tidak puas hati apabila suami saya pergi beli kuih ketayap di bazar Bandar Tun Hussein On. Sebanyak 2 bungkus. Tapi bila nak makan, masa berbuka, ya Allah, busuknya bau inti kelapa tu sebab dah basi. Kenapalah anaknya orang macam ni? Jadi hakikat dia hari ni,
Harga barang naik, salah siapa? Salah kita sendiri. Sebab apa? Sebab kita support. Sebab apa? Sebab kita tak berjaya menahan diri. Kalau kita berjaya menahan diri, maka bazar-bazar Ramadan ni tak ramai pun orang berniaga. Sebab orang tahu bila kalau kita hari ni ada mindset, macam mana kita nak banteras benda ni. Semuanya bermula daripada diri kita sendiri. Bila kita banteras bermula dengan diri kita sendiri, kita menahan diri. Tak perlulah nak pergi bazar Ramadan. Tak perlu pun. Buat kat rumah, masak sendiri. Dan kita jangan rasa nak makan tu makan ni. Bila kita rasa nak makan ni makan tu, itulah berlebih-lebihan. Ini bukan aku yang cakap. Ini siapa yang cakap? Ini sahabat Nabi yang cakap. Bila kita ada keinginan nak makan sesuatu, itulah tanda yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ni korang tahulah amalan siapa? Amalan syaitan. Jadi itu pun dah dikira berlebih-lebihan. Jadi kita makan apa saja yang ada, ikut kemampuan kita. Kalau semua orang boleh menahan diri, ara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Wahai Muhammad, tidakkah kau melihat mereka-mereka yang mengambil hawa nafsu mereka sebagai Tuhan yang disembah? Kalau kita dapat berjaya menahan diri, dekat luar sana tu, kat bazar Ramadan, takkan ramai orang beli. Betul tak? Jadi kalau contoh kita tengok, kenapa contoh kita tengok ada orang jual pizza RM10 kan, dulu RM10. Lepas tu ada orang jual pizza RM150. Ada orang jual pizza RM200. Sebab apa dia boleh jual? Sebab ada pembeli. Kalau tak ada pembeli, tak ada orang yang support, dia takkan jual. Dia akan turunkan harga. Tapi masalahnya kita hari ni, kita tak mampu. Kita tak mampu, kita ni miskin. Kita ni telah dimiskinkan dalam sistem ni, yang membuatkan duit kita ni makin kecil. Bukan, kita ni dizalimi. Okey, kita ni dizalimi dalam sistem ni. Jadi bila kita dah faham macam ni keadaan ni, tak payahlah kita ni hawa nafsu kita tu kita nak juga, nak ni, nak makan tu apa semua. Bulan Ramadan ni, kalau dulu waktu bulan-bulan yang lain, contoh kalau jenis orang yang 11 bulan yang di bulan-bulan Ramadan, dia jenis yang suka beli kat luar. Bulan puasa ni lah cuba menahan diri, cuba masak, cuba makan portion yang kecil, makan apa saja yang ada. Jadi makan tu je lah. Kalau makan telur je lah. Kalau kita boleh makan ikan bilis, makan ikan bilis. Kalau kita boleh makan daging, makan daging. Tapi hari ni, disebabkan nafsu kita, disebabkan tamak haloba kita hari ni, kita sanggup, kita sanggup meletakkan hawa nafsu kita ni. Dalam Al-Quran Allah beritahu, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Mereka yang pilih hawa nafsu, jalan-jalan hawa nafsu ni, pasti mereka ini akan tersesat daripada jalan Allah Azza wa Jalla. Ini diri kita lah. Allah dah beritahu, ada banyak cerita mengenai hawa nafsu. Kita tak mampu buat cara tak mampu. Kalau semua orang dia ada mindset yang menahan diri, tak perlu pergi bazar Ramadan, kita jimatkan diri kita, kita jimatkan duit kita. Untuk apa? Untuk menahan diri. InsyaAllah harga barang akan turun. Harga barang akan turun. Tengok harga dilambungkan ke apa, kita tukar pada barang-barang yang lain. Kita masih boleh teruskan hidup. Kita hari ni kita hidup nak memuas hawa nafsu kita untuk makan ke, ataupun kita sekadar makan untuk teruskan hidup. Itu yang kita kena fikirkan. Hari ni kita tengok, kita komplain sana, komplain sini, tak ada penyelesaian. Penyelesaian ni menahan diri. Sebab agama yang Nabi bawa adalah agama yang menahan diri, agama yang tundukkan hawa nafsu. Sebab tu Nabi SAW beritahu, ad-dunya sijnul mu'min jannatul kafir wa jannatul kafir. Untuk apa? Untuk kita faham yang dunia ni adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Orang kafir nak makan apa, suka hati dia lah. Sebab makanan Allah akan sediakan dekat akhirat, kan? Jadi kita nak jadi orang mukmin, kena jadi orang kafir. Jadi kalau kita pilih untuk jadi orang mukmin, menahan dirilah. Makanlah sekadar apa yang boleh untuk teruskan hidup saja. Tak perlu nak bermewah-mewah. Orang makan wagyu, kau yang duit yang kau B40 pun nak makan wagyu juga. Sebab apa? Sebab hawa nafsu. Lepas tu dah terpaksa ikat perut. Orang pakai kereta ni, kereta tu kau pun nak pakai kereta tu, kereta ni.
Kalau kita hari ini dapat menahan diri, kita bawa balik agama yang Nabi SAW bawa, iaitu rukun Islam, rukun iman. Ini adalah satu konsep menahan diri. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Tapi hari ini kita tak letakkan rukun Islam, rukun iman tu dalam kehidupan kita. Kita tak amalkan pun. Jadi sebab tu harga barang makin naik, makin disusahkan. Kalau korang ada mindset, semua orang Islam ada mindset. Semua orang ada mindset. Tak kisahlah orang Islam ke, orang yang bukan Islam ke, ada mindset untuk menahan diri. InsyaAllah bazar Ramadan makin kurang, orang akan lebih kepada beribadat. Orang akan tumpukan dengan ibadat, baca Quran, dia akan banyakkan buat solat-solat sunat, dia akan kodokkan solat-solat yang telah dia tinggalkan, dia akan cuba-cuba belajar hafal Al-Quran, dia akan mencari ilmu agama dalam bulan Ramadan. Tapi disebabkan hawa nafsu, kita pun waktu bulan puasa lah nak berniaga, waktu bulan puasa lah nak kau keuntungan kau. Ini kita dah salah konsep dah, kita dah ikut cara Yahud wan Nasara. Ini cara mereka memperbanyakkan makan minum, mereka memperbanyakkan harta. Kita ni kena menahan diri. Kita tak boleh. Lagi satu, kalau kita tak boleh hidup cara mereka. Allah tak redha. Allah Subhanahu Wa Taala ingat kepada kita. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, wahai Muhammad, Yahudi dan Nasara takkan sesekali akan redha jika Nabi Muhammad SAW tak ikut agama mereka. Lepas tu bawah tu Allah beritahu lagi sekali, wahai Muhammad, walaupun engkau ikut hawa nafsu mereka, Allah beritahu, ikut hawa nafsu mereka pun Allah takkan beri bantuan pertolongan kepada anda, pada Nabi SAW. Itu pada Nabi tu, pada kita lagi lah. Hari ni kita ikut hawa nafsu mereka. Kita memperbanyakkan makan minum, kita mempelbagaikan makan minum kita, tempat tinggal kita memperluaskan tempat tinggal kita nak mengumpulkan harta. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah, kalau korang setuju ataupun korang tak setuju ke dengan konten ini, pendapat ini, korang boleh komen kat bawah. Dan jangan lupa, korang tolong follow, tolong komen apa pendapat korang save dan korang sharekan video ini. Supaya apa? Supaya kita kat luar sana sama-sama dapat mengamalkan Islam yang menahan diri, dan kita mengangkat hukum-hukum Allah, dan kita menjadi orang-orang yang sentiasa dalam redha Allah, dan kita tidak menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan yang disembah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru betul.